Disebabkan Hari Raya dah nak dekat, ada beberapa perkara yang korang tak boleh buat masa Hari Raya tau. RM4 pun dikira rezeki. Jangan buat muka kalau tak dapat banyak. Kita tak tahu kemampuan orang tu. Yang penting berdoa banyak-banyak supaya dimurahkan rezeki. Selamat Hari Raya. Wow, terima kasih. Baik, RM1 je. Bulan puasa baru je habis. Janganlah pagi raya sibuk nasi orang. Gemuk lah, hitam lah, kurus lah, tak balik kampung lah. Kita raya ni untuk mengeratkan silaturahim, bukan nak jadi ejen gosip. Selamat Hari Raya. Kurus kamu tak makan ke? Kalau Syuk buat jedul-jedul sampai lupa nak tolong mak kat dapur, nanti makanan tak siap, kita juga yang lapar. Telefon letak tepi dulu, tolong dulu baru enjoy. Dek, tolong mak dek. Kejap lama nak pilih trend ni. Nyanyi tak? Okey, boleh? Jom. Makanan memang sedap, tapi kita kena ingat orang lain juga. Janganlah ambil macam buka buffet sendiri. Ambil sikit dulu, ada lebih baru tambah. Tak ada makanan aku. Makan sikit. Boleh macam tu. Ayah yang mulia, janganlah kita pakai pakaian yang lagi ketat daripada sarung ketupat. Biarlah cantik asalkan sopan. Nanti nak ambil gambar raya pun tak segan. Awak jangan pakai terus singkat-singkat tau. Okey awak, terima kasih. Itulah beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan pada hari raya. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya.